Pernah tak anda tengok tanda harga dan terfikir, macam mana dorang letak harga ni? Kenapa barang ni mahal, kenapa yang tu murah? Hari ni, jom kita bedah siasat apa sebenarnya cerita di sebalik tanda harga. Percayalah, ia bukan sekadar nombor tapi satu dunia yang sangat kompleks. Jom kita mulakan. Okey, kita mula dengan sesuatu yang dekat di hati kita semua, nasi lemak. Ingat lagi tak zaman dulu nasi lemak bungkus daun pisang ni RM1 je. Sekarang, harga tu mungkin dapat sambal dia je kot. Saiz lebih kurang, rasa pun sama sedap. Jadi apa yang dah jadi? Ini soalan yang selalu buat kita garuk kepala kan? Dan dari nasi lemak RM1, kita lompat ke hujung spektrum yang satu lagi, sebuah beg tangan dengan harga yang boleh beli rumah. Kan dah pening? Macam mana satu benda harganya naik sikit-sikit, tapi benda lain harganya macam tak masuk akal langsung? Apa sebenarnya yang menentukan semua ni? Baik, untuk faham semua ni, kita kena faham dulu apa itu harga yang sebenarnya. Lupakan sekejap pasal nombor. Fikirkan ia macam ni. Harga tu sebenarnya adalah satu perbualan, satu rundingan senyap antara penjual dan pembeli tentang nilai. Selalunya, ada dua cara kita boleh tengok harga. Dari sudut ekonomi, ia simple je jumlah duit yang kita bayar. Tapi kalau dari sudut pemasaran, ceritanya jauh lebih dalam. Ia bukan setakat duit, tapi semua yang kita korbankan. Masa yang kita habiskan cari parking, tenaga kita fikir nak beli yang mana satu, semua tu dikira sebagai harga yang kita bayar. Dan inilah dia kuncinya. Setiap kali kita nak beli sesuatu, dalam kepala kita ni ada satu penimbang tak nampak. Sebelah letak harga, sebelah lagi letak nilai yang kita akan dapat. Kalau kita rasa nilai tu lebih berat daripada harga, kita pun cakap, okey, kita beli. Kalau tak, kita letak balik barang tu kat rak. Simple kan? Okey, sekarang jom kita pakai topi CEO sekejap. Dari perspektif bisnes, harga ni bukan biasa-biasa tau. Dia ada satu peranan yang sangat-sangat istimewa. Dalam dunia pemasaran, ada formula 4P yang popular. Fikir macam ni, nak buat produk, kena keluar duit. Nak buat promosi, iklan kat TV, kena keluar duit. Nak hantar barang tu ke tempat jualan, pun kena keluar duit. Tiga-tiga ni, kerja dia bakar duit. Cuma ada satu P je yang bawa masuk duit balik, iaitu price atau harga. Dialah satu-satunya penjana pendapatan. Jadi, boleh bayangkan macam ni. Semua kerja keras syarikat, buat R&D, design, marketing, semua tu macam dorang tengah tanam benih dan jaga pokok. Tujuannya apa? Untuk cipta nilai. Dan hargalah jentera yang dorang guna untuk tuai hasil dari semua nilai yang dorang dah cipta tu. Okey, ini bahagian yang paling best untuk kita sebagai pembeli. Tanda harga tu, dia sebenarnya tengah bercakap dengan kita tau. Dia hantar macam-macam isyarat psikologi yang kuat gila, tanpa kita sedar pun. Saya nak anda fikir sekejap. Bayangkan anda kat pasar raya, depan rak ubat gigi. Ada dua jenama, satu harga RM3, satu lagi RM30. Anda tak tahu apa-apa pasal bahan kimia dalam tu. Secara jujur, apa yang otak anda terus fikirkan pasal ubat gigi yang RM30 tu? Nampak tak? Inilah yang berlaku. Kebanyakan masa, kita tak ada masa atau kepakaran nak kaji setiap produk. Jadi, otak kita ambil jalan pintas. Yang mahal ni mesti lagi bagus, lagi berkesan. Pemasar tahu benda ni dan dorang guna taktik yang dipanggil penetapan harga prestige. Dan untuk barang-barang yang super mewah pula, harga yang melampau tu adalah sebahagian daripada produk itu sendiri. Harga tu yang bagi signal eksklusiviti dan status. Kalau tiba-tiba harga dia jatuh, jenama tu pun hilang majisnya. Anda bukan beli kereta ni untuk dari poin A ke poin B. Anda beli satu simbol untuk beritahu dunia, aku dah sampai. Jadi, kita dah faham pasal nilai dan psikologi. Tapi, macam mana syarikat-syarikat ni betul-betul pilih nombor tu? Adakah diorang main petik je? Sebenarnya, tidak. Ada banyak kuasa-kuasa lain yang sedang bermain peranan di belakang tabir. Pertama, ada faktor-faktor dari dalam syarikat tu sendiri. Apa game plan diorang? Nak untung maksimum sekarang atau nak tawan pasaran dulu baru fikir untung? Berapa kos sebenar nak buat produk tu? Semua ni akan bagi diorang satu julat harga untuk dipertimbangkan. Lepas tu, ada pula tekanan dari luar yang dorang tak boleh kawal. Pesaing jual harga berapa? Ekonomi negara tengah bagus ke? Tak. Orang tengah nak berjimat ke tengah rancak berbelanja? Semua ni memaksa syarikat untuk sentiasa alert dan ubah strategi harga dorang. Baik, kita dah sampai ke bahagian terakhir. Lepas kita dah pusing satu dunia teori harga ni, jom kita kembali ke kaunter bayaran dan tengok apa sebenarnya yang membentuk jumlah akhir yang kita bayar tu.
Ingat benda ni baik-baik. Harga yang anda nampak tertera kat rak kedai atau dalam iklan tu, itu selalunya cuma titik permulaan. Ia jarang sekali jadi harga terakhir yang anda bayar. Harga akhir yang kita bayar tu ada banyak dimensi. Contoh paling mudah, harga senarai lain tapi harga lepas diskaun dah jadi lain kan? Atau harga satu tin minuman lain tapi kalau beli satu kartun, harga seunit jadi lagi murah. Semua ni akan ubah nombor akhir pada resit kita. Contoh paling power? E-hailing. Pernah tak nak balik kerja, tiba-tiba hujan lebat. Anda buka app dan tambang naik 3 kali ganda. Sakit hati kan? Itulah dia harga dinamik tengah beraksi. Bila permintaan melambung, sistem secara automatik naikkan harga. Jadi, lain kali bila anda pergi membeli belah dan tengok tanda harga, jangan cuma nampak nombor. Cuba berhenti sekejap dan baca cerita di sebaliknya. Ia mungkin cerita tentang kualiti, tentang status atau tentang strategi bisnes yang licik. Jadi, soalan saya untuk anda, apa agaknya cerita yang tanda harga akan sampaikan pada anda lepas ni? Fikir-fikirkan.